Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atikah daripada PTPAN. Untuk video kali ini sama-sama kita akan belajar subjek sains tahun 6, topik 7. Tajuknya ialah kelajuan. Apa itu kelajuan? Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Terdapat beberapa unit yang boleh digunakan apabila kita ingin mengukur kelajuan. Unit yang pertama ialah sentimeter per saat. Sentimeter per saat boleh digunakan apabila kita ingin mengukur kelajuan kura-kura ataupun siput. Unit yang kedua ialah meter per saat. Unit meter per saat boleh digunakan apabila kita ingin mengukur kelajuan larian seorang manusia ataupun larian seekor tupai. Unit yang ketiga ialah kilometer per jam. Unit ini boleh digunakan apabila kita ingin mengukur kelajuan kapal terbang. Sekarang kita lihat pula kepada hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Terdapat dua faktor. Yang pertama ialah faktor jarak dan yang kedua ialah faktor masa. Sekarang kita lihat dulu kepada faktor jarak. Jika sesuatu objek itu bergerak lebih jauh dalam suatu tempoh masa yang sama, maksudnya objek itu mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Semakin bertambah kelajuan objek, semakin jauh jarak yang dilalui dalam masa yang ditetapkan. Faktor yang kedua ialah faktor masa. Masa yang diambil lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang sama untuk kelajuan yang paling laju. Semakin bertambah kelajuan objek, semakin singkat masa yang diambil untuk sampai ke destinasi yang ditetapkan. Sekarang kita lihat pula kepada formula kelajuan. Untuk formula kelajuan, murid-murid perlu ingat apabila kita ingin mencari kelajuan sesuatu objek, murid-murid perlu bahagikan jarak dengan masa. Contoh di sini, seorang pelari mengambil masa 30 saat untuk berlari dengan jarak sejauh 200 meter. Kirakan kelajuan. Jadi di sini murid-murid perlu bahagikan jarak dengan masa. Jaraknya di sini ialah 200 meter, masanya adalah 20 saat. Dan apabila dibahagikan, kita akan dapat kelajuannya ialah 10 meter per saat. Kita sampai di sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.